Bila sebut tentang kekayaan, kebanyakan orang akan fikir tentang kehidupan yang tenang. Tapi yang jadi pada keluarga ni bukan lagi ketenangan. Seorang anak lelaki pergi memancing di laut bersama ibunya. Tapi yang pulang dengan selamat hanyalah anak dia seorang. Bila disoal siasat, jawapan yang diberikan oleh anak dia tak masuk akal langsung. Ini kisah tentang Nathan Garnett. September 2016, Nathan Garnett 22 tahun merancang untuk pergi memancing bersama ibunya, Linda, berdekatan dengan Rhode Island di Amerika Syarikat. Diorang naik bot diorang sendiri. Nama bot tu ialah Chicken Pox. So dalam bot ni just diorang berdua saja, tak ada orang lain. Bila dah siap preparation semua, bot diorang bergerak perlahan-lahan ke tengah laut dan makin lama makin hilang dari pandangan mata kasar. Tapi pada keesokan harinya, kedua-dua dari mereka dipercayai hilang dari radar. 8 hari kemudian, Nathan ditemui seorang diri atas bot pelampung emergency dalam keadaan tak bermaya dan penat. Tapi ibunya hilang tanpa jejak. Nathan bagi tahu polis yang bot diorang naiki tenggelam dan ibu dia lemas. Tapi yang pelik masa ni, Nathan tak ada nampak gelisah atau sedih. Ya, lama kandung sendiri kot, takkan tak sedih. Tak lama kemudian, diorang dah jumpa dah bot. Pegawai siasatan menyiasat sebalik keadaan bot. Rupa-rupanya ada dua bahagian yang paling penting dalam bot ni dicabut. Kalau tak ada benda ni, confirm bot tu karam. Kemalangan yang jadi pada Nathan ni membuatkan orang ramai tertanya-tanya. Ini bukan kali pertama. Pada tahun 2013, atuk Nathan iaitu John, seorang jutawan, ditemui mati ditembak. Dan orang yang terakhir bersemuka dengan John adalah Nathan, cucu dia sendiri. Selepas kematian John, segala harta John diserahkan kepada 4 anak perempuannya. Dan salah seorangnya adalah Linda, mak kandung Nathan. Pada tahun 2022, Nathan ditangkap dan disyaki membunuh ibunya sendiri untuk warisan duit sebanyak $7 juta. Nathan tak mengaku bersalah. Tapi sebelum kes dibicarakan, Nathan, 29 tahun, didapati mati dalam penjara. Tiada keputusan rasmi kenapa Nathan mati dalam penjara. Orang ramai membuat spekulasi. Semua ini rancangan Nathan sendiri sebab dia nak bolon harta. Adakah Nathan mati bunuh diri atau dia berasa bersalah? Ataupun ada someone yang cuba nak tutup mulut Nathan? Tapi sehingga hari ini, tak ada siapa pun yang tahu apa sebenarnya terjadi pada keluarga Nathan. May God be with you.